Hai, saya Doktor Zau. Nak elak serangan jantung dan strok? Tukar 6 tabiat ni sekarang. 1. Berhenti merokok. Nikotin rosakkan salur darah. Setiap batang rokok macam pisau yang lukakan dinding arteri. 2. Turunkan berat badan. Lemak berlebihan pekatkan darah. Kawal makan. Banyakkan bergerak. Salur darah pun lega. 3. Kawal. 3 serangkai awal. Darah tinggi, kolesterol tinggi and diabetes. Bacaan naik. Rawat segera, jangan tunggu jadi parah. 4. Kurang alkohol. Lebih air. Alkohol hakis dinding arteri. Minum 8 gelas air suam sehari. Bersihkan sampah dalam darah. Makan ringkas, kurang garam, minyak and gula. Lebih sayur-sayuran. Rasa ringan. Salur darah licin. 6. Tidur cukup. Jangan berjaga malam. Tidur lewat buat arteri kejang and keras. Awal tidur, badan pun pulih. Amalkan 6 langkah ni. Salur darah boleh muda 10 tahun. Kongsi dengan keluarga, sama-sama sihat.